Okay, so ini video update yang Bo janjikan. Bo kata nak update hari tu tentang sangkar ni Hydra and Kraken. Hydra and Kraken, boleh tengok air dia pun Bo dah tukar air jernih. Dan kayu ni hari tu Bo kata band nak bawa pokok, dia tak bawa pokok sebenarnya, dia bawa kayu je, kayu dengan batu. Kalau tengok, kalau dekat sini ada batu, ni kayu dua Lock ni kita beli dekat pet shop, RM7.50 satu. Batu ni pun band beli juga RM5.50 sekilo, tapi Bo rasa sebab dia masalah lah, dia tak tahu nak cari batu kat mana, ataupun dia rasa macam selamat lah kalau kita beli ni, dia bersih sikit. Tapi apa-apa pun atas kita lah. Kalau rasa nak belanja duit beli batu boleh, kalau rasa nak pergi cari sendiri pun boleh, tak ada masalah. So Bo tak boleh nak buat malam. Kalau buat malam video ni tak nampak sebab pencahayaan dalam bilik ni kurang. Tapi siang-siang dia tidur, dia menyorok. Jadi pun satu masalah bagi kita. Kita tak boleh nak apa ni, ambil gambar dia lah sebab dia menyorok. Masalah dia sekarang. Tak ada nampak. Okey. Ini dia, ini sebenarnya kepala Hydra. Kalau nampak ke bawah tu, itu kepala Kraken. Okey, pam air ni satu ni band bagi, satu ni. Yang ni Bo beli. Jadi kalau ada dua ni dia power sikit lah untuk filter kan. Tapi tengok, sebenarnya air ni Bo tukar hari ni, tapi dia macam nak jadi kekuningan sikit ni. Ni semua disebabkan oleh kayu ni lah. Kayu ni sebenarnya sebelum kita pakai kita kena rendam dulu. Rendam bagi 2-3 hari tu bagi dia keluar colour dia. Bo pun tak tahu kenapa ada colour, tapi memang dia memang keturun colour, memang kekuning air kita. Tapi tak tahulah tentang orang lain. Kalau orang lain, kalau Bo suka dia jadi kuning sikit tak apa, sebabnya nampak natural sikit. Sebab dia duduk dekat habitat asal dia pun dia tak ada warna jernih macam ni. And nak tunjuk ada ikan feeder yang Bo dah letak dalam ni. Sepatutnya nak bagi makan dekat dia orang, tapi dia orang tak nak makan, so kecil sangat. Ikan tu berharga 60 sen, mahal tu, tapi dia orang tak makan. Dan Bo ada letak ikan koi 2 ekor dalam ni, RM1.50 harga dia. Tak sampai sejam habis dua-dua. RM1.50 seekor, 2 ekor Bo letak, sekejap je dah habis. So ini je lah update untuk ni. Kalau siapa yang nak belajar nak set up tank untuk water snake ni, boleh PM lah, boleh komen kat bawah ni. Jadinya kalau ada apa-apa video macam nak Bo buat, nak request, boleh komen. Nanti jangan lupa subscribe. Bye bye.